like a Hellcat. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam video sini bersama dengan Cikgu Syukri Hasan, guru pendidikan seni anda. Okey, video kali ni kita nak buat piala. Okey, unit 3, saya juara. Okey, kita nak buat arca stabil, piala saya hebat. Contohnya macam ni lah. Yang ini dah siap, anak murid cikgu punya. Okey, cikgu akan tunjukkan cara satu lagi bagaimana kita nak buat piala dengan teknik yang sama. Jom kita tengok macam mana cikgu buat piala. Seperti biasa kita sediakan media, alat dan bahan. Okey, kita ada plastik yang berwarna ni. Mukanya sebelah lain. Okey, kemudian kita ada manila cut. Kita ada cawan kertas. Kita akan potong nanti buat atas dan bawah. Kemudian kita ada kad gelogo, gunting, gam uhu, marker pen. Okey. Kemudian kita ada bahan-bahan untuk kita buat hiasan, untuk kita tampal pada kita punya piala tu. Okey, kita ada satu lagi stiker. Okey, apa lagi? Jom kita buat karya. Okey, langkah pertama kita ambil cawan kertas ni. Kita nak buat macam ni lah, kita susun atas dan bawah. Cuma yang bahagian bawah tu kita potong separuh. Kita ambil separuh sahaja. Okay, tengok langkah kerja macam mana cikgu potongkan cawan kertas tu. Okey, anak-anak nak gunakan gunting ni macam biasalah kan, kenalah berhati-hati. Okey, kita bentukkan begitu. Okey, seterusnya kita ambil satu lagi cikgu lupa tadi, double sided tape. Cikgu pakai double sided tape. Okey, yang ni tujuannya untuk kita tampal plastik berwarna tu pada cawan kertas kita ni. Okey. Kebetulan cikgu dah potong plastik berwarna tu, jadi kita balut je lah. Mudah saja. Okey, bila masa nak membalut ni kita kena, orang kata apa, kena tengok jugalah. Kata kalau ada bahagian-bahagian yang terlebih tu kita potong lah. Okey, double sided ni tujuannya untuk kita lekatkan plastik tu dengan cawan kertas. Okey, kita buang dulu mana yang lebih-lebih tu, kemudian kita buat kemasan lah. Bahagian yang lebih tu kita lipat dia masuk ke dalam, kita sorok dia masuk ke dalam. Kalau yang ni di bawah, jadi kita sorok dia di bawah. Okey, jadi orang kata apa, nampak lebih kemas dan tersusun lah. Sedikit perkongsian daripada cikgu, apa yang dimasukkan dengan arca stabil. Arca stabil ialah binaan yang mempunyai tapak dan stabil. Ni macam cikgu sedang buat ni, ini tapak kepada piala tadi kan. Jadi itu maksudnya. Okey, arca stabil berbentuk konkret, boleh disentuh dan mempunyai pelbagai warna. Keseimbangan dapat membantu arca berdiri dengan kukuh. Kalau kita buat arca ni sengit sebelah, berat sebelah, jadi dia tak balance, tak seimbang, dia jatuh. Jadi itu bukanlah arca stabil yang baik. Jadi kita kena fikirkan prinsip rekaan imbangan ketika kita nak buat karya arca stabil. Langkah seterusnya, langkah kedua, kita ambil cawan kertas satu lagi yang lebih tinggi untuk kita buat di bahagian atas dia. Tadi tapak dia bawah, yang ni kita buat untuk atas dia pula. Kita nak buat piala dia. Okey, caranya kita ambil kad gelogo. Okey, kalau anak-anak tak ada kad gelogo pun tak apa, kita boleh pakai plastik yang sama macam tadi. Okey, kalau tak ada juga tak ada masalah, kita boleh ambil kertas warna. Itu yang paling mudah, kita gunakan kertas warna. Okey, kad ni cikgu dah potong. Sebenarnya kad ni dia tebal tau, tapi cikgu dah, orang kata apa, cikgu dah siap dia, kita dah koyakkan. Kita ambil bahagian atas saja, bahagian yang berkilat tu je. Okey, kalau tak ada kad gelogo ni, kertas yang cantik macam ni, kita gunakan kertas warna pun boleh, tak ada masalah. Okey, langkah dia sama juga. Kita buang bahagian yang lebih tu, kita lekatkan dia pada cawan kertas. Bahagian yang lebih tu
kita lipat dia masuk ke dalam. Okey, tengok macam mana cikgu buat. Okey, kalau rasa tak lekat, kita gunakan selotip ataupun double sided, ataupun kita gunakan gam uhu. Mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Yang ni cikgu gunakan double sided tape. Jadi mudahlah. Okey, sebenarnya tak ada masalah, mana-mana pun boleh. Okey, ini bahagian tapak bawah untuk kita sambung kepada dia punya tapak tu lah. Piala nak kita sambung kepada tapak. Langkah ketiga, kita nak cantumkan bahagian piala dengan tapak yang warna merah tu. Sebab kita nak buat arca stabil kan, jadi kita kena cantumkan lah bahagian piala di atas dan juga tapaknya di bawah. Okey, langkahnya kita ambil gam uhu, kita sapukan bahagian hujung tu yang melengkung bulat tu. Kita sapukan di situ untuk kita cantumkan tapak dan juga pialanya. Okey, langkah seterusnya kita ambil manila cut dan kita buat rupa bulat. Kemudian kita potong. Okey, ini mudah saja. Perhatikan. Okey, kita buatlah sedikit bulatan pada manila cut tu untuk kita tuliskan nombor di dalam tu. Biasanya kalau piala ni dia akan ada nombor kan, nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Okey, sengaja cikgu pilih nombor 1. Kemudian dah dapat nombor 1 ni, kita tampal lah. Okey, langkah mudah kita gunakan manila cut ataupun kertas warna je. Benda yang kata sumber yang paling mudah untuk kita dapat. Okey, kalau tak ada, kita gunakan kertas lukisan pun boleh. Kita warnakan kertas lukisan tu. Buat corak cantik-cantik. Tak ada masalah. Okey, mudah sangat. Sekarang kita masuk langkah yang kelima. Kita nak buat hiasan pada kita punya piala. Okey, kalau ada hiasan ni nampak lebih menarik kan. Yang ni kita boleh gunakan stiker ataupun kita boleh gunakan apa saja sumber atau media yang ada. Yang kata kita boleh berjimat. Janji cantik, dah kira okey lah tu. Okey, kalau anak-anak rajin boleh gunakan kertas warna campur-campur. Okey, kita gunakan gam, kita lekat sahaja. Contoh seperti yang cikgu tunjukkan dalam video ni. Okey, cikgu gunakan beberapa barang hiasan lah untuk kita buat hiasan pada piala kita ni. Okey anak-anak, perhatikan langkah kerja cikgu ni hingga selesai. Okey anak-anak, dah siap kita punya piala saya hebat. Hebat tak hebat, kita sendiri yang buat, kita sendirilah rasa kan. Tak ada masalah. Okey, dah siap. Terima kasih kepada semua yang menonton video ni sehingga habis. Macam biasalah, subscribe cikgu punya channel, tanda sokongan kepada yang belum subscribe lah. Kepada yang telah subscribe, terima kasih cikgu ucapkan. Okey, moga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Salam kesenian daripada cikgu. Teruskan belajar dan berkarya. Bye-bye. Assalamualaikum.